Ta'ala. Kita di antara insan yang dipilih oleh Allah Ta'ala seramai lebih kurang 8.3 bilion penduduk dunia yang hidup pada hari ini. Dan daripada 8.3 bilion penduduk dunia hari ini, kita diberikan anugerah dapat nikmat iman Islam, iaitulah lebih kurang 2.5 bilion umat Islam seluruh dunia. Kalau kita zoom in lagi daripada 2.5 bilion penduduk Islam satu dunia, di Selangor lebih kurang 3 juta umat Islam. Maknanya apa? Maknanya nikmat iman Islam ini bukan semuanya dapat. Allah berikan kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Di luar sana lebih kurang mungkin dalam 5 bilion ataupun 7 bilion penduduk dunia yang tak dapat nikmat iman Islam. Maka kita ini merupakan hamba Allah Ta'ala yang Allah pilih untuk kita dapat nikmat iman Islam. Maka tunjukkan syukur kita itu dengan nikmat pemberian Allah ini, dengan kita memanfaatkan sungguh-sungguh masa yang ada ini untuk kita mendapat redha dan berkat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hari Sayyidina Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar, sedang duduk, lalu beliau disapa oleh Nabi SAW sambil Nabi memegang bahunya. Dan Nabi bersabda, jadilah engkau di dunia ini seolah-olah orang asing atau seorang pengembara. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi beritahu pada Sayyidina Abdullah bin Umar dan kepada kita semua, kita ni adalah seorang musafir, pengembara. Yang dalam perjalanan daripada satu tempat ke satu tempat untuk menuju ke destinasi akhir kita. Umpama macam baru ni kita balik raya kampung kan, balik kampung, semua ada kampung. Orang bandar semua ni, ada kampung kan. Jadi kita contohlah kampung dekat Kedah kan, kampung kat Kedah. Jadi kita ni seumpama seorang yang sedang menuju ke kampung kita. Dalam perjalanan itu kita akan bertemu dengan RNR. Kita akan bertemu dengan RNR, tapi kita tak akan stay lama kat situ. Kita tak kata RNR Tapah ni cantik betul lah. Jadi saya pun cadang nak buat rumah kat sini je lah. Duduklah terus. Tak ada kan? Sebab itu bukan tujuan kita. Tujuan kita nak balik kampung. Jadi RNR tu sebagai tempat persinggahan, rehat dan rawat, isi minyak, petrol ke, beli makanan sikit, hilangkan mengantuk, dan dah segar balik, kita teruskan perjalanan sampailah ke kampung halaman kita. Kita begitulah, saudara-saudara sekalian, kita ni adalah seumpama yang disebutkan sebagai pengembara. Daripada satu destinasi ke satu destinasi. Dan saudara-saudari, tuan-tuan tahu tak kampung kita di mana? Kampung kita di mana? Bukan dekat Perlis, bukan dekat Terengganu, bukan dekat Johor, bukan. Kampung asal kita ialah syurga. Tok nenek kita dulu yang nama Tok Adam dan Nenek Hawa, ada nama sini, Nenek Hawa ada. Tok Adam dan Nenek Hawa itu dulu duduk situ. Tapi Allah hantarkan mereka ke dunia dan sekarang ini kita berada di sini dengan satu tujuan dan matlamat. Yang ni saya nak kongsikan pada pagi ni supaya kita ni jelas apa tujuan kita hidup. Jadi kita dalam perjalanan menuju ke kampung halaman kita asal. Namun di situ kita ada beberapa perkara tugasan, amanat ataupun perkara yang perlu kita selesaikan sebelum kita dapat kembali ke kampung halaman. Kita ada tugasan, bukannya kita saja-saja duduk dekat dunia ni untuk senang lena sebagainya. Baik. Ada 3 soalan
tiga soalan ini merupakan persoalan hidup yang bermain dalam fikiran semua manusia. Tak kira dia ni Islam ke, dia bukan Islam ke, tiga soalan ini adalah soalan yang sangat-sangat penting untuk kita dapatkan jawapan yang betul. Sekiranya kita salah dalam memberikan jawapan kepada tiga soalan ini, maka kita tidak akan sampai ke kampung halaman yang asal kita. Tapi alhamdulillah dengan sebab Islamlah maka kita akan dapat tiga jawapan yang tepat. Orang bukan Islam, dia tidak akan dapat jawapan yang tepat. Apa tiga soalan tu? Tiga soalan dia yang pertama, daripada mana kita datang? Daripada mana kita datang? Soalan yang kedua, kenapa kita hidup atas dunia? Dan soalan yang ketiga, lepas ni kita nak ke mana? Tiga soalan. Dan tiga soalan ini adalah soalan fitrah yang bermain dalam fikiran, dalam jiwa manusia. Okay. Soalan yang pertama, daripada mana kita datang? Kita tolak dulu, kita simpan dulu jawapan daripada yang betul. Kita akan tanya soalan. Kalau saya tanya pada tuan-tuan semualah, kita ni datang daripada mana? Kita daripada mana? Sebelum saudara-saudari duduk dekat bangunan ni, kat dunia ni, hidup kat kampung ni, sebelum ni kita datang daripada mana? Daripada mana? Perut mak kita daripada perut. Okey. Sebelum daripada perut, masa kat perut tu, sebelum dekat perut, kita kat mana? Sebelum dalam perut mak kita ni, kita kat mana? Perut bapak. Okeylah, perut bapak, perut mak kan. Sperma dan ovum kan. Tapi kalau ikut dalam saintifik, sperma ovum tu dia genetik kan. Tapi masa tu kita kat mana? Inilah kalau soalan yang kalau tanpa jawapan pertolongan wahyu, manusia tak akan dapat jawapan. Orang-orang bukan Islam, dia tak akan dapat jawapan. Maka dia gunakan akal. Oh, saya datang ni daripada, ada satu teori evolusi kan, teori Darwin. Dia kata apa? Manusia berasal daripada monyet. Siapa yang kata dia berasal daripada monyet? Silakan datang kan. Teori evolusi kan, yang teori Big Bang semua tu kan. Daripada, saya pun tak tahu sangat, dia boleh check lah dalam Google tu. Teori Big Bang asal daripada satu letusan yang besar, maka wujudlah bintang, alam cakrawala bagai tandanya manusia kan. Itu ikut akal. Semua tak setuju kan. Kita ni kata daripada monyet, betul tak? Tapi pernah pergi muzium negara-negeri, tengok bahagian pameran manusia prasejarah, tengok tak? Dalam pameran tu, apa yang kita nampak? Dia kata zaman tok nenek moyang kita tu duduk macam mana? Dalam gua, kan? Pakai cawat, yang lelaki, yang perempuan tu pakai gitu je kan? Lepas tu, bukan pegang cota besar kan, kayu. Lepas tu dia punya muka dia, bentuk wajah dia macam mana zaman prasejarah kan, macam monyet kan, hujung sikit. Lepas tu ada dia punya evolusi dia, daripada jalan membungkuk, lama-lama tegak, daripada pakai cawat, lama-lama pakai blazer tegak kan. Belajar tak? Bahasa zaman sekolah, ingat tak teori tu? Ada zaman batu, zaman logam lah bagai dia, Neolitik, Paleolitik bagai. Dalam keadaan kita tidak bersetuju dengan teori Darwin yang mengatakan bahawa manusia berasal daripada beruk, monyet, tapi dalam masa yang sama kita seolah terima teori itu. Setuju tak tok nenek kita asal dulu tak tahu berapa ribu tahun dulu begitu rupanya? Setuju kan? Itu
itulah pandangan manusia bila tidak berpandu kepada wahyu. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, kullukum min Adam wa Adamu min turab. Kamu ni berasal daripada Nabi Adam dan Adam itu berasal daripada tanah. Kalau kita nak matchkan dengan teori Darwin yang evolusi dengan ayat Quran ni memang tak kena. Kerana apa? Kerana Nabi Adam ini adalah manusia yang pertama. Dan dia adalah ahsani taqwim. Ahsani taqwim maknanya secantik-cantik, seindah-indah ciptaan. Kalau kita nak matchkan Nabi Adam dengan tadi tu, yang muka macam bersungai, adakah sama? Tak. Jadi bila manusia gagal mendapat jawapan asalnya, maka mereka merasakan bahawa teori evolusi itu betul. Maka apa-apa yang berlaku dalam kehidupan yang berlaku pada 50 tahun terdahulu, 100 tahun terdahulu yang dilakukan pada zaman sekarang dianggap mundur. Kerana sekarang moden, dulu mundur. Jadi apa-apa yang manusia lakukan, perbuatan itu, kita akan bayangkan zaman dulu, kesian mundur, zaman warna pun hitam putih gambar. Sedangkan kalau ikut pada teori tamadun Islam, ketamadun manusia berdasar kepada perutusan para nabi. Bermula daripada Nabi Adam dengan zaman teknologinya pada masa itu. Lepas tu zaman Adam, Idris. Idris di antara kemahirannya ialah menjahit. Menjahit. Jadi maknanya zaman itu manusia sudah pakai baju yang sempurna. Lalu zaman Idris, Nuh. Apa Nuh apa dia? Bahtera kapal. Kalau bahtera Nabi Nuh boleh bangunkan sebuah bahtera kapal yang boleh memuatkan semua makhluk. Kalau kapal tu dah cantik, takkanlah rumah masih kat dalam gua lagi. Kan? Tentunya tamadun pada masa itu sudah hebat. Nuh, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Saleh ni ialah kaum Samud. Dia orang buat rumah tak ada pakai macam kita ni, bangunan-bangunan ni. Dia orang tarah, pahat, gunung ganang. Kan? Jadi rumah. Antara yang dia katakan zaman Nabi Saleh ni ialah kalau kita pergi Jordan, bangunan Petra apa Nabi kan. Itu semua bangunan gunung-gunung tapi dipahat dengan cantik. Kan. Saleh, Ibrahim, zaman Ibrahim, kaum zaman Babylon, kerajaan Babylon, kaum Namrud. Antara terkenalnya ialah Taman Tergantung Babylon. Tu dah canggih dah zaman tu. Masa tu tak ada AI, kan? Tak ada jentera, tak ada lori, tak ada apa, tapi sudah tercipta tamadun tu. Hinggalah zaman Nabi Musa dengan piramidnya, kan? Dan semua setiap zaman itu. Cumanya Allah nak bagi tahu, walaupun tamadun hebat macam mana pun, tapi oleh kerana mereka ni engkar pada perintah Allah Ta'ala, maka Allah gantikan dengan tamadun yang lain. Maka mereka hancur. Zaman Fir'aun, lepas saja Fir'aun Ramses II, kata teorinya lah, yang masa zaman Nabi Musa tenggelam dalam Laut Merah tu, selepas dia tenggelam, lemas, berlakulah kejatuhan kerajaan Fir'aun lepas tu kerana tiada lagi penyambung pemerintahan pada masa itu kerana kebanyakan semua orang hebat-hebat semua dah mati dalam Laut Merah. Jadi kerajaan tu mula jatuh. Dan kalaulah sekiranya, kalau je lah, kalaulah setiap zaman tamadun itu mereka taat pada perintah Allah Ta'ala, tentunya zaman sekarang ini tamadun kita mungkin lebih hebat daripada itu. Tapi oleh kerana setiap zaman tamadun itu walaupun mereka hebat dari segi arkiteknya, hebat dari segi bangunannya, tapi kerana mereka engkar pada perintah Allah Ta'ala, maka Allah turunkan bala kemusnahan dan Allah gantikan dengan tamadun yang baru. Itu kalau ni lah ikut pada tamadun Islam. Baik, itu soalan yang pertama.
daripada mana kita datang. Maka Allah bagi jawapan bahawa kita ni daripada zaman roh, sebelum kita ni diceritakan, kita ni adalah dalam bentuk roh. Jangan tanya saya macam mana bentuk roh. Itu kerana Allah beritahu perkara roh ni ialah Allah hanya bagi sikit je. Allah kongsikan ketika zaman alam arwah dulu, dalam roh itu, dulu kita pernah membuat satu deklarasi di hadapan Allah Ta'ala. Allah bertanya kepada kita masa itu dalam bentuk roh, alastu birabbikum qalu bala syahidna, adakah kamu mengakui aku ni Tuhan kamu? Maka kita pada masa itu dalam bentuk roh berkata bala syahidna, ya bahkan aku bersaksi kaulah Tuhan. Ingat tak tuan-tuan? Tak ingat. Saya pun tak ingat. Tapi kita dilupakan oleh Allah Ta'ala. Kita memang dilupakan. Tapi Allah beritahu dalam Al-Quran untuk kita percaya dan beriman. Kemudian tidak cukup dengan pengakuan. Tidak cukup dengan pengakuan. Hasiban nasi ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah kamu mengira dengan kamu mengaku berkata aku beriman, maka kamu tidak diuji? Maka datanglah ujian. Maka datang pada soalan yang kedua, kenapa kita dihidupkan? Soalan yang berlega dalam fikiran manusia, kenapa aku hidup sekarang? Kenapa aku? Why? Kenapa? Kenapa aku tak jadi zirafah ke? Jadi badak sumbu ke? Kan? Jadi burung ke? Kenapa jadi manusia? Kenapa aku dipilih oleh jadi manusia? Maka ini soalan. Bila menolak soalan jawapan daripada wahyu, dia gunakan akal, maka pelbagailah jawapan-jawapan yang diberikan. Ada orang berkata, aku ni hidup ni untuk makan minum je kot. Seronok-seronok dan makan minum. Maka hidupnya 24 jam, celik mata nak makan apa. Celik mata nak minum apa. Fikir makan aja kan. Buat konten pasal makan je kan. Hidup je seronok nak cari makan dan minum. Maka kalau semata-mata manusia ni hidup untuk seronok makan dan minum, apa bezanya manusia dengan arnab? Apa bezanya manusia dengan haiwan? Maka bukan tujuannya kita hidup ni untuk seronok-seronok makan dan minum sahaja. Hidup ni nak cari rezeki je, nak cari duit aja contohnya kan. Bukan itu, tapi bukan tujuan utama. Ada orang kata dia fikir aku hidup ni nak jadi orang pangkat tinggi kot. Jadi hidupnya nak cari pangkat. Kan? Nak cari pangkat, dan lepas dapat satu pangkat. Kan? Akhirnya dapatlah pangkat paling tinggi. Apa dia? Jadi Pertuan Agong. Kalau dalam level selain Sultan mungkin apa? Tan Sri, Datuk Sri, Paduka Sri bagai. Habis dah dapat pangkat tu, kita nak buat apa? Kita target, okey saya nak jadi CEO. Lepas dapat CEO nak buat apa? Kan? Macam yang pertama tadi nak makan minum. Dah dapat makan apa yang nak, dia makan apa yang nak. Saya nak makan. Kan? Semua dapat. Lepas dapat tu nak buat apa? Itu je ke hidup? Ada orang kata hidup ni nak cari kemasyhuran. Maka dia pun nak glamour kan? Dia buat pelik-pelik, konten pelik dekat TikTok kan. Nak jadi orang sebut-sebut nama dia. Ataupun jadi artis. Ataupun jadi pelakon terkenal dan sebagainya. Dia dah dapat pelakon terkenal, masyhur satu dunia contohnya kan. Dah masyhur namanya satu dunia. Lepas tu nak buat apa? Itu je ke? Kan? Jadi bila dia dah dapat satu benda yang dia capai, ada satu teori orang kata sosiologi kan. Manusia ni bila dapat satu perkara, dia akan sampai kepada satu titik jemu. Titik boring kata. Dah dapat tu, dia nak buat apa? Tak tahu nak buat apa. Titik jemu. Seolah macam hidup ni tak ada apa lah. Biar aku mati je lah. Itu yang kata bunuh diri sebagainya kan. Sebab dia dah rasa bosan. Ada kan pelakon-pelakon terkenal Hong Kong, Hollywood, Bollywood yang dah terkenal tu, tak tahu nak buat apa, lala dia yang bunuh diri. Sebab dah boring, bosan. Dan
ada hidupnya itu semata-mata untuk mengharapkan komen manusia, kan? Netizen menjadi bahan dia punya rujukan. Bila komennya itu negatif, maka dia jadi stres kat situ. Kerana hidupnya hanya semata-mata mengharapkan tumpuan manusia. Maka akhirnya ada yang bunuh diri, ada yang jadi gila dan sebagainya, kan? Sebab apa? Sebab tak jelas apa tujuan kita hidup atas dunia. Jadi apakah jawapan yang Allah berikan untuk kita faham kenapa kita hidup atas dunia? Pertama, ada 4 sebab, ada 4 tujuan kenapa kita hidup atas dunia ini. Tujuan yang pertama, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berkata kepada para malaikat, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang pertama kita hidup atas dunia ni ialah kerana kita ni adalah khalifah. Bukan khalifah Muhammad Maidin khalifah tu. Khalifah ni apa dia? Itulah iqamatuddin wa siyasatu dunya bih. Kita hidup di atas dunia ni tujuannya untuk menguruskan dunia ini sebagai amanah. Mengurus dan mentadbir alam ini satu dunia iqamatuddin berdasar kepada kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan dunia ini. Lepas itu bila Allah beritahu pada malaikat, aku nak jadikan manusia sebagai khalifah, malaikat dia kenal kita. Dia bukan petikai. Dia bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima? Ya Allah, kau nak jadikan manusia yang terkenal dengan perosak, menumpahkan darah, untuk jadi khalifah tamu. Malaikat sebelum wujud manusia Nabi Adam, malaikat dah kenal kita sebagai manusia yang selalu menumpahkan darah. Betul tak? Kita tengok daripada zaman Nabi Adam. Siapa anak dia tu? Habil dan Qabil. Sampailah sekarang ni isu Selat Hormuz tak habis-habis. Perang aja. Satu-satu dah berapa ribu. Daripada zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang, manusia ni tak pernah berhenti berperang. Kerana itu sifat manusia. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa tak pilih kami untuk jaga dunia ni? Kami ni nusabbih, kami ni selalu bertasbih pada kamu, pada Tuhan, padamu ya Allah, dan mensucikan kamu ya Allah. Kenapa tak pilih kami malaikat jaga dunia? Kenapa pilih Allah Taala, pilih manusia? Maka Allah, apa jawapan Allah? Qalu inni a'lamu ma la ta'lamu. Allah bela kita. Allah bela kita di samping dalam keadaan manusia ini dikenali sebagai orang makhluk perosak, makhluk yang menumpahkan darah, tapi di sisi yang baik Allah Maha mengetahui. Jadi kita ni nak bersama-sama dengan Allah, yang nak membenarkan apa yang Allah nyatakan ke, ataupun nak mengiyakan apa yang dinyatakan oleh malaikat, manusia ni perosak. Kalau kita di manusia yang makmurkan dunia, beriman pada Allah Ta'ala, maka kita benar seperti yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau manusia ni dia tidak beriman, dia jadi perosak, dia merosakkan alam, membunuh, tidak beriman pada Allah Ta'ala, maka benarlah yang dikatakan oleh malaikat. Jadi manusia ni ada dua kumpulan. Kumpulan yang beriman dan tidak beriman. Itu yang pertama. Kemudian tidak cukup sebagai khalifah. Kita hidup kat atas dunia ni, ialah kita ni akan berdepan dengan ujian. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita hidup kat dunia ni akan diuji. Kita akan diuji. Tidak akan ada manusia yang hidup atas dunia tidak diuji. Tidak. Mesti, pasti diuji. Dan ujian Allah ni pelbagai. Nikmat pun ujian, susah pun ujian. Orang yang hidup kaya pun sedang diuji. Orang yang hidup
miskin pun sedang diuji. Orang yang hidup sehat pun sedang diuji. Orang yang sakit pun sedang diuji. Orang yang sibuk pun sedang diuji. Orang yang banyak masa lapang pun sedang diuji. Selagi mana kita hidup, selagi itu kita diuji. Apa tujuan ujian ini? Ayyukum ahsanu amala. Ujian ini untuk nak menilai siapa yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Bila kita diuji ni tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, maka tujuan, macam kita periksa, kan, macam kita appraisal, macam kita SPM dulu, kita belajar dah. Kan? Tapi macam mana kita nak tahu kualiti prestasi ilmu kita, maka kita menjalani peperiksaan. Macam kita nak buat ujian mandu terror dah mandu kan. Sebelah tangan je, bawa steering tu. Kan? Tapi lesen ada? Lesen tak ada. Tak boleh. Kena ada lesen. Macam mana nak dapat lesen tu? Kena ada ujian memandu. Kan? Maka untuk menilai tahap mana. Maka kita ni bila diuji, tujuannya untuk kita ni nak tahu kita ni di tahap mana di sisi Allah Ta'ala. Maka bila kita diuji, maka perlu untuk kita menjawab ujian itu. Macam mana kita nak jawab? Bila kita diuji dengan nikmat, maka kita syukur. Bila kita diuji dengan nikmat ataupun sebaliknya, maka kita jawab dengan sabar. Kita dapat bonus, dapat gaji setiap bulan. Kan? Baru ni raya dapat bonus kan? Kan? Dapat je gaji, maka kita syukur. Paling kurang, alhamdulillah. Kan? Tak cukup dengan dengan ucapan, kita buktikan syukur itu dengan perbuatan. Kita gunakan wang gaji kita pada perkara yang baik. Kan ada 5 syarat kerja kita kat pejabat ni. Ni kita sampai ketiga dia. Okey, kita gunakan dengan baik. Untuk nafkah keluarga, untuk bayar zakat fitrah, zakat harta, bersedekah, berwakaf. Kan? Macamlah, gunakan yang baik. Itu tanda syukur. Kalau kita diuji dengan kesusahan, maka kita jawab dengan sabar. Faiza azamta fatawakkal ala Allah. Sabar ni apa dia? Apabila kita sudah berusaha, maka kita serahkan pada Allah Ta'ala. Sabar. Bukan sabar tu kita serah bulat-bulat. Kan? Tengah tak ada duit kan? Sabar je lah. Tengah sakit, biar je lah, sabar. Tak cari ubat, tak merawat. Itu salah. Itu cara salah. Sabar ialah faiza azamta fatawakkal ala Allah. Ini yang membezakan antara kita dengan orang bukan Islam. Dia tak ada konsep tawakal itu. Sebab segalanya semuanya kita kembali kepada Allah Ta'ala. Kerja kita ialah berusaha, bekerja. Bila kita diuji dengan sakit, jangan duduk saja. Cari ubat dia, cari penawar dia. Selagi tak jumpa, sabar. Dah jumpa, syukur nikmat. Alhamdulillah. Bila kita diuji dengan kesusahan, kemiskinan, saya kerja kat Zakat Selangor, selalu berdepan dengan asnaf. Kan? Bila diuji dengan kesusahan, kerja, jangan tak kerja. Ini badan sihat walafiat, berketak-ketak, sado, jumpa, Ustaz minta bantuan zakat. Dah kerja belum? Saya ni tak boleh kerja Ustaz, saya tak boleh kerja kat tengah panas, pening. Ni restoran tu ada kerja kosong tu je. Saya ni tak boleh kena bahan cuci kat gatal. Macam-macam. Sabar. Kerja, cari kerja. Apa kerja lah, janji kerja halal. Lepas tu bila dah bekerja, tawakal. Ada orang ni, dia kerjanya macam asnaf ni, ada kerjanya lebih daripada kita kerja tau. Pukul 3-4 pagi, saudara-saudari buat apa? 3-4 pagi. Alhamdulillah. Biasanya 3 pagi tidur
Tapi pukul 3-4 pagi ada orang ni dia pergi tempat pembuangan sampah, dia cari kotak-kotak, dia cari botol-botol kaca bagai untuk dijual, recycle. Bekerja dia. Kat kampung saya tu, dekat Bukit Kapah tu ada sekali tu saya pergi keluar rumah pukul 4 pagi, 3 pagi tu, tengah lalu ada satu suami isteri dia bawa kereta sorong tu penuh dengan timbunan sampah. 3-4 pagi orang semua tidur, tapi dia cari untuk nak cari rezeki lebih. Tapi tak juga kaya-kaya. Kan? Tak juga kaya-kaya. Tak makan, ada kita ni makan gaji pun tak kaya-kaya. Kan? Tapi ada orang tu dia main handphone dia main saham dekat tu kan. Dia main saham kat itu. Dah sekejap dia dapat dah ribu-ribu, dapat juta-juta. Ada orang, saya suka tengok kalau kita tengah makan ni, biasa kadang-kadang kita tengok ada orang jual barang kan, jual barang. Ada jual tali pinggang lah, jual pen lah, jual buku lah bagainya kan. Cuba kita perhati. Ada setengah masa kalau saya sembang dengan dia orang kan. Ada setengah waktu masa dia orang belum promote orang dah beli. Belum promote lagi dah, bang beli. Tak apa tu, okey berapa tu? Pen, saya nak pen. Ada satu masa berbuih-buih cerita tak ada orang nak beli produk. Kan? Maknanya apa? Maknanya kita ni rezeki ni Allah bagi. Rezeki ni Allah bagi. Dan kita kerja, yang penting kita kerja, berusaha, bersungguh-sungguh, kita akan dapat, Allah akan berikan rezeki berdasar pada kehendak Allah Ta'ala. Okay? Jadi, kita akan diuji. Maka jawapan kepada ujian itu ialah kita bersyukur dan sabar. Orang yang bersyukur, la azidannakum. Bila kita bersyukur pada Allah Ta'ala, Allah akan tambah lagi nikmat. Nikmat ni tak sebenarnya duit. Pelbagai nikmat. Kesihatan, tenang, seronok, gembira, kerja kat tempat ni seronok dan sebagainya. Itu rezeki. Bila kita sabar, bila Allah uji dan kita sabar, orang yang sabar ni dalam sebuah hadis Nabi, dia digelar sebagai khulasul mukmin, orang mukmin yang istimewa. Allazina azuma tawakkuluhum 'ala Allah, yang apabila sifat sabar dan tawakal mereka amat luar biasa. Orang-orang yang kita tengok macam orang miskin, tuan-tuan. Kita zahir nampak dia miskin. Tapi kita tak tahu dia di sisi Allah tu macam mana. Di antara golongan yang akan dapat syurga tanpa hisap ialah orang yang bersabar. Allazi, apa ayat Quran tu? Wa anna sabirina ajrahum bighairi hisab. Orang yang ahli sabar akan dapat ganjaran Allah Ta'ala syurga tanpa hisab. Dapat syurga tanpa perlu melalui kesusahan akhirat. Sabar. Jadi kenapa kita diuji? Kerana Allah nak bagi kita syurga. Dengan syarat bila diuji itu kita berusaha dan bersabar. Jangan mengeluh. Kerana hidup kita tak lama pun kat dunia ni. Berapa lama kita hidup kat dunia? Nabi beritahu amaru ummati sittin wa sab'in. Umur umatku sekitar 60-70 tahun sahaja. Purata, jangan risau. Kan? Ada orang yang umur 80 kan? Tapi tak ramai. Ada orang umur 90? Tapi tak ramai. Ada orang umur 100? Tun Mahathir dan Tun Dr. Siti Asmah je sekarang 100 tahun. Tak ramai maksudnya. Tapi purata umur umat Nabi ni 60-70 tahun. Kita tengok sekitar kita. 60-70 tahun. Jadi kita hidup tak lama. Maksimal lah kita kata 70 lah tuan-tuan. Sahabat kan? 70. Tolak dengan umur masing-masing. Berapa baki lagi? 40. Kan? Itu pun kalau sampai. Kan? Itu pun kalau sampai. Kerana kita ni senipis bawang. Bila-bila masa kalau Allah nak ambil, Allah ambil. Jadi umur kita tak panjang kat dunia ni. Tapi berbeza dengan umat terdahulu. Nabi Nuh sampaikan dakwah selama 950 tahun. Maknanya umur umat zaman tu sekitar mungkin paling kurang 1000 tahun. Kalau zaman umat Nabi Nuh tu ada orang meninggal dunia umur 100 tahun. Dia kata apa? Dia muda-muda dah meninggal. 100 tahun dah meninggal. Pasal umur dia 1000 tahun.
Tapi zaman sekarang kalau ada orang 100 tahun baru meninggal dunia, kata apa? Panjang umur dia. Ya. Tapi sahabat-sahabat, jangan sedih umur kita tak panjang. Tapi kita ada kelebihan. Umur umat Nabi Muhammad ni ada kelebihan. Sedikit amal, pahala berlipat-lipat kali ganda. Berbeza umat yang terdahulu, umurnya panjang, satu amal, satu pahala. Satu amal, satu pahala. Tapi kita, sedikit amalan, pahalanya berlipat kali ganda. Ada amalan yang pahalanya satu. Apa dia? Amalan pahalanya satu. Niat. Niat. Tapi bukan saja niat. Contohnya kan, malam tadi, aku besok aku nak puasa sunat lah. Kan? Dia pun dah berniat sungguh-sungguh, dia dah sahur, dah set alarm, kan nak bangun awal pagi. Tuk bangun pukul 10 pagi juga kan, tak jadi. Tapi dah kesungguhan dia niat itu dah dapat pahala satu. Ada satu. Ada amalan yang pahalanya 10. Setiap kebaikan kita lakukan, apa juga kebaikan kita lakukan, yang kita niat satu, bila kita lakukan dapat 10. Ada amalan yang pahalanya 27. Kan? Ada amalan yang pahalanya 700 kali ganda. Apa dia? Sedekah. Kan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang bersedekah ni pahalanya seorang yang menanam sebiji benih. Benih itu menumbuhkan pokok yang mengandungi 7 tangkai. Setiap tangkai itu ada 100. Jadi satu pahalanya 700 kali ganda. Dan tidak pernah berhenti sampailah hari kiamat. Itu kelebihan bersedekah. Kan, saudara-saudari, kalau bersedekah, masukkan RM1 dalam tabung surau ke masjid, kan? Tabung surau dan masjid, habis bateri. Ikut time. Okay? Maka pahalanya berapa? Jadi. Okay. Pahalanya sampai hari akhirat, sampai hari kiamat. Ini namanya pencen kubur. Kan? Kita tak ada pencen kan? Tahu-tahu tak ada pencen kan lepas bersara 55 kan? Orang yang kerajaan ada pencen lah. Pencen ni maknanya dia kat rumah, dia tengok TV, tengok Netflix, tengok YouTube, okay? Tapi bila cukup bulan dapat duit pencen kan? Tapi nak tak kita di alam barzah nanti, dalam keadaan kita tak lagi solat, tak baca Quran, tak lagi ibadat, tapi pahala berterusan sampai hari kiamat. Iaitu kalau kita lakukan salah satu ataupun ketiga-tiga benda ni. Antaranya sedekahun jariyatun. Kan, sedekah jariah. Ni untuk kita punya persiapan ni. Itu kelebihan umat Nabi Muhammad. Walaupun umurnya tak panjang, 60 ke 70 berata, tapi pahalanya ada yang sampai beribu-ribu tahun, sampai hari kiamat pahalanya. Sebab apa? Sebab amalan ini. Jadi kita hanya istimewa diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiganya, kenapa kita hidup atas dunia ialah sebagai kita ni melaksanakan tugas pengabdian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Beribadah pada Allah Ta'ala. Apa maksud ibadah? Ulama kategorikan ibadah ni kepada 3. Ibadah khusus yang fardu, solat 5 waktu, zakat, pergi haji yang mampu, puasa di bulan Ramadan. Ada ibadah sunat. Ibadah sunat apa-apalah, puasa sunat, solat sunat, baca Quran, berzikir, itu ibadah sunat. Dan ada ibadah umum. Ibadah umum apa dia? Ni ibadah umum ni ada 5 syarat. Kalau cukup 5 syarat ni, maka dikira ibadat. Yang pertama, kita lakukan tu niat kerana Allah Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, perkara yang kita lakukan itu perkara yang mengikut kehendak syariat, bukan benda haram. Tanya, benda halal, bukan benda haram.
Yang ketiganya, dalam masa kita melakukan perkara itu, datang perkara yang fardu, maka kita tinggalkan dan kita lakukan yang fardu itu. Okay. Yang keempatnya, dalam masa kita melakukan perkara yang halal itu tidak bercampur dengan perkara yang haram. Dan yang kelimanya, natijah ataupun hasil daripada perkara kita lakukan itu ialah hasil yang bermanfaat. Maka bila cukup 5 syarat ni, maka jadi ibadat. Contoh apa dia? Contoh saudara saya kerja dekat pejabat. Kan? Dia jangan ingat kita kerja kat pejabat ni kerja-kerja makan gaji, tunggu gaji 25 bulan, kan? Itu pun memang majikan dah janji, dah lah agreement dia akan bagi gaji, jangan risau. Nanti cukup bulan dapat gaji. Sampai masa dapat bonus kalau dia nak bagi. Kan? Kan? Tapi rugi kalau kita hanya sekadar itu. Kita nak jadikan kerja kita kat pejabat ni sebagai ibadat berpahala. Sebab hidup kita ni 24 jam, kita kalau betul-betul ibadat fardu, solat lah kan, 5 waktu, kali berapa minit kita sembahyang? 10 minit kali dengan 5, 50 minit. So kita ada baki lagi 23 jam, 10 minit. Apa kita buat? Itulah dalam pejabat lah. Dalam kereta, jam, kan? Dalam pejabat, lepas tu makan, lepas tu kan? Tidur. Okay? Jadi banyak kat pejabat. Dalam pejabat ni macam mana nak jadi ibadat? Yang pertama, niat kerana Allah Ta'ala. Ni niat ni bukan depan bos. Bos, saya datang ni niat tau, ikhlas tau. Tapi tu, ikhlas ni antara kita dengan Allah Ta'ala. Kita nak pergi kerja tu, Bismillahirrahmanirrahim. Kan, niat kerana Allah Ta'ala. Yang keduanya, kerja tu kerja halal. Tahu kerja halal ke? Kan, bukan jual arak kan? Kerja halal. Itu dah 2 syarat cukup. Yang ketiganya, ketika kita buat kerja tu datang perkara yang fardu, maka kita tinggalkan yang fardu, yang kerja tu dan kita laksanakan yang fardu. Tengah kita kerja, datang waktu zuhur, waktu asar, maka kita berhenti sekejap, kita lakukan solat. Kalau kita buat kerja tu halal, niat kerana Allah Ta'ala. Tapi sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak semua tinggal, habis tak jadi. Fardu jangan kita lupakan. Yang keempat, tidak bercampur aduk perkara haram. Kerjanya niat kerana Allah Ta'ala. Kerjanya halal. Datang waktu solat. Tapi dalam waktu kita kerja tu, kita rasuah, pecah amanah, menipu bos, curi tulang. Contohlah. Tak jadi juga. Okay. Maknanya usahakan kerja itu kerja yang betul. Tak bercampur dengan perkara yang salah. Dan yang kelima, kita natijah, kita dapat gaji. Cukup 25 bulan dapat gaji. Maka kita gunakan hasil kerja itu perkara yang berfaedah. Jangan niat kerana Allah Ta'ala, kerjanya halal, waktu solat, kerja cekap bersih dan amanah, tak menipu. Dapat gaji beli nombor. Contoh kan. Dapat gaji beli nombor, dapat gaji beli benda-benda yang tak faedah. Kan? Betul lah. Benda yang patutnya dapat gaji gunalah untuk belanja makan minum, nafkah keluarga, kan, bayar hutang dan sebagainya kan. Bermanfaat. Okay. So bila 5 syarat ni sempurna, maka tuan-tuan kerja menjadi ibadat. Sampai kita ibadat yang fardu, yang sunat, di sini pun menjadi ibadat istimewa untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita sia-siakan. Dan yang terakhir, kenapa kita hidup atas dunia ini ialah untuk akhirat. Jangan kita lupa kampung halaman kita ni sebagai penutup lah. Sebenarnya banyak lagi, tapi dah lebih masa. Kan? Sebagai akhirat, tumpuan akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ayat ni dia kalau ikut intonasi taranum qiraat kan. Dia kata wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dia punya intonasinya berbeza. Dia tak kata wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tak. Kenapa kat situ nak beritahu? Fokus hidup kita ialah untuk kampung halaman kita akhirat.
tuntutlah kurniaan Allah Ta'ala di dunia untuk bekalan kamu di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa untung nasib kamu, hidup kamu kat dunia, jangan lupa. Kan? Akhirat juga, tapi itu yang fokus utama. Tapi urusan dunia jangan kita lupakan. Jangan duduk kat masjid surau, tak kerja, malas apa semua. Jangan, itu bukan caranya. Macam mana nak aplikasikan ayat itu? Iaitulah setiap perkara yang kita lakukan, pastikan perkara itu mengikut kehendak Allah Ta'ala dan jadikan sebagai ibadat. Maka semuanya akan menjadi amalan akhirat, bekalan akhirat kita. Jadi itulah 4 perkara tujuan kenapa kita dihidupkan atas dunia ini. Maka sahabat saudara sekalian, saya mendoakan semoga kita dapat sama-sama melaksanakan amanah ini dengan sesempurna yang mampu, yang boleh, dan mudah-mudahan kita bukan sekadar mendapat kejayaan di dunia, tapi kejayaan di akhirat. Seperti mana yang selalu kita doa ataupun kita aminkan bacaan doa yang dibacakan oleh para imam kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami mohon kebaikan di dunia, wa fil akhirah hasanah, dan juga kebaikan di akhirat, wa qina azabannar, dan jauhkan kami daripada azab api neraka. Iaitulah Allah ampunkan dosa kita, Allah redha kita, dan kita selamat daripada bakaran api neraka. Allahu alam. Nak cerita lagi alam seterusnya tu, soalan yang ketiga tak dapat. Tu panjang lagi tu. Tapi cukuplah sekadar apa yang dinyatakan dalam tajuk ini sebagai pengenalan kita, lebih kita jelas dan clear untuk kita dapat berjalan dalam hidup ini bermatlamat dan ada tujuan yang fokus, yang jelas. Allah alam. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi moga-moga para muslimin dan muslimat dapat memberi manfaat apa yang dikongsikan pada hari ini sebagai khalifah di muka bumi ini. Jangan hancurkan muka bumi ini. Jadikan yang terbaik, moga-moga kita sampai ke syurga nanti, insyaAllah. Jadi untuk tidak membuang masa, kita nak memberi sedikit menghormati Ustaz. Jadi dijemput imam satu kita, Wan Zulkifli Ahmad. Allahu Akbar. Wakil kita, imam satu kita. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih banyak. 1, 2, 3. Ini lagi 1, 2. Okey, terima kasih Imam Satu dan Ustaz. Jadi saya sedikit untuk pengumuman diri. Pertama, alhamdulillah hari ini kita dapat rezeki. Alhamdulillah. Chairman ada belanja nasi mak. Allah. Jadi jemputlah staff-staff datang ke tingkat 18 untuk ambil satu bungkus. Ambil satu bungkus. Kalau lebih bolehlah 2 ke 3 bungkus. Ambil satu dulu. Tengok semua dah ambil. Bawa balon semua. Okey, soalan. Pengumuman yang kedua. Alhamdulillah juga. Tahun ini kita ada oleh nanti. Kita ada Jom Korban. Yang mana chairman kita hari ini dia bersetuju untuk memberi subsidi untuk menggalakkan staff-staff kita melakukan korban pada tahun ini. Yang mana korang semua boleh pilih lah nak korban di tempat sendiri ataupun kita ada kumpul satu tempat tersendiri, dan subsidinya sebanyak RM350. Apa maksud kalau harga satu bahagian lembu 800 dah, kita dapatkan 800 ataupun 900, maka anda akan dapat 300 yang sebagai subsidi. So anda join ataupun ikuti bahagian untuk berkorban. Dan setiap seorang maksimum hanya diberikan 3 slot saja. Dan slot kita hanya 70 slot saja.
Johor dan KL serta di outlet lah. Jadi siapa cepat dia dapat, siapa terlepas korban tetap dilakukan. Kalau tak dapat subsidi tadi. Itu saja. Nanti kita akan email, nanti anda ikutlah apa yang syarat tersebut. Maka saya maklumkan awal, mungkin anda nak plan atau sebagainya. Saya bagi tahu tadi, subsidi 300.5. Slot terhad kepada 70 saja, maknanya 70 orang lah. Dan setiap seorang staf akan